lah ke neraka lah setan. Apa yang paling kelakar dan paling lucu apabila Presiden Israel dia keluar statement pada tadi malam dan dia menghantar mesej pada kerajaan dan rakyat Lubnan. Jom dengar apa yang dikatakan oleh bapa setan itu. Jangan lupa follow, like, komen dan share. Orang Arab kata, kalau kau tak reti, segan ataupun malu, kau buat apa-apa saja yang kau suka. Dan dia ni tak reti, malu dan tak tahu segan. Tentera dia tengah jajah negara orang, kan? Lepas tu tahu dia punya impian apa. Dia hantar mesej pada kerajaan Lubnan dan spesialnya pada Presiden Lubnan dan rakyat Lubnan sekali juga. Dia kata impian saya adalah pergi ke Lubnan dan saya pergi ke Lubnan dan berjalan-jalanlah di Lubnan. Tanpa rasa segan, tanpa rasa malu, tentera kau belum berundur lagi daripada tanah dia. Kau pergi pula nak pergi melancong kat sana. Kepala otak kau. Kau nak pergi melancong kat mana? Kau pergi neraka lah.